Lampu cerah. Lampu ni dia bagi kau ketiga-tiga cahaya. Lampu putih, UV dan juga laser. Bentuk dia cantik dengan garang tu dah tak boleh nak disangkal dah. Waterproof dia ni IPX7. Kalau kata hujan lebat pun relax je gang. Relax. Built-in bateri dia 1500 mAh. Nak cas Type C cocok je dekat sini. 220 lumen. Boleh bertahan 3 jam 20 minit. Tembak sejauh 95 meter. 1500 lumen. Boleh bertahan 1 jam 45 minit. Tembaknya sejauh 230 meter. Untuk penggunaan biasa, aku boleh katakan lampu ni memang dah komplit. Cuma tang UV ni je lah aku tak tahu apa benda yang boleh digunakan untuk orang biasa. Benda lah UV ni. Siapa yang tahu, letakkan di ruangan komen. Macam kotor pula bilik aku ni. Nampak segala mak nenek abuk. Pegang dekat tangan sedap. Penggunaan pun senang. So pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.